Alright. Oh, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya ni aku ada nak pergi ke Puchong, kedai exhaust Revoke. Maybe nak pasang slip on je kot. Itulah dia, perancangan macam tu lah, nak pasang slip on. Tapi beza dia dalam 900 ke 1000 macam tu lah. Kalau aku tambah 900 dah boleh dapat full system. Tapi itulah, aku bila dah buat full system ni, masalah dia nak buat flash ECU lagi, nak dyno lagi, tu pun dah makan modal. So aku stick dengan slip on dulu lah kot. Sebab aku bukan buat untuk performance, just seronok-seronok je. Tak apalah kalau motor ni pun dia tak dapat dia punya full power dia. Bagi aku standard pun dah cukup memadai lah. Patut appointment aku pada jam 10.30 sebenarnya. Tak tahu sempat ke tidak ni. Payah bila tak ada tapak GPS ni. Aku tak pernah pergi lagi dekat Revoke tu. Yang saya kira main agak-agak lah. Allah, banyaknya kekatu ni. Barang-barang lain tengah order, cuma lampu tail light yang tak jumpa macam yang aku nak. Ingat nak pakai yang lama, tapi itulah, kedai belum respon lagi. Aku rasa sama tapak dia dengan Z25R. Tapi biar tanya betul-betul lah, confirmkan betul-betul. Kalau dia punya saiz dia sama, aku beli lah. Setakat ni baru aku ada winglet, apa lagi, carburetor macam biasalah, normal lah, dengan plate holder yang boleh lipat kali dia. So nombor plate masih standard lagi ni, tak tukar. Masih ada lagi logo Senayan Motor. So biar halu, tunggu dah semua dah ada, baru aku settlekan nombor plate. Okay, angle camera agak ok lah. Okay, clutch panjang ni tu aku dah adjust kan. Sebab hari tu dia satu. That's why bila kita nak throttle masa starting point tu dia panjang. Kali tak adjust hari tu. So hari ni cuci cantik, alhamdulillah. Harap tak hujan lah petang. Slip on ni nak pasang sekejap je. Okay, ambil masa dalam 40-30 minit. Tengok macam dia. Aku sembang dulu dengan Gerald, nama dia Gerald. Okay, Revoke tu tengok macam dia. Better full system ataupun slip on, tak ada masalah. Kalau kau buat full system untuk ZX4R ni, kalau kau tak buat lagi flash ECU ataupun apa nama, dyno, tak ada apa sangat lah. Cuma mungkin minyak dia akan lebih sikit lah kot. Sebab dia dah, sistem dah bertukar kan, dia dah jadi direct. Itulah, kalau nak buat pas ECU pun tak salah aku pun antara dalam 600 ke 1000 macam tu lah. Tu tak termasuk dyno lagi, makan modal juga lah. So tengok macam mana. Kalau ikutkan bunyi exhaust standard pun sedap je. Tapi itulah, cutting dia aku tak berapa nak berkenan. Macam meriam, macam bazooka. Tak sebab aku tukar. Bunyi okey, sedap je. Banding dengan ZX25R. Kalau ZX25R tu macam bunyi dengan tak bunyi je, sama banyak. So ni kau masih boleh dengar kesyahduan dia. So dia punya pergi lagi sedap lah, lagi responsif. Dia punya quick shifter dia pun baik, lembut, lagi lembut daripada ZX25R. Itu aku punya pendapat lah. Cuma nanti nak tengok consumption macam mana minyak kalau full tank. Dulu aku pernah isi daripada area Seremban ke Ipoh, dia tak sampai Ipoh, sampai Tapah lah. Lebih kurang dalam 250. Mungkin ni akan lebih sikit lah kot, sebab sisi dia lebih besar kan. Nak kena check aku pergi dengan 360 ni, aku kan tercabut lah. Sebab dia dah lama melekat dekat motor ZX25R aku. So dia punya clamping tu Allahuakbar, dah macam ada sedikit loose sikit. Aku ni vibrate daripada motor ni, sakit tercabut lah. Oh nice, aku punya bag duit tak bawa. Nice. Hai Allahuakbar, tertinggal. Aduh, boleh pula tertinggal. Alah, aku punya meja PJ tak boleh buka dekat iPhone ni. Enggak boleh buka bah. Sekejap, harap tak ada lah polis ke apa. Kalau tidak kena minta dia check dekat ni lah. Cuma IC lah bang. IC tak ada bah. Aduh, jangan cabut pula. Bismillahirrahmanirrahim. Motor ni kalau untuk pemula yang antara dia nak ambil antara ZX25R dengan 4RR, aku recommend ni lah, memang terbaik lah. Sebab aku pun pengguna ZX25R. Okay, aku tahu rasa dia macam mana. So yang
yang ni lebih baik lah, lebih nimble lah. So mudah dikenali lah. Kalau baru nak berjinak-jinak dengan sport bike ni, aku recommend ni lah. Tak perlu ZX25R, teruskan dengan 4RR. Abang awesome. So kiri kanan sini kot. Nampak sudah nampak Reebok. Okay, dia buka 10.30. Aku baru sampai pukul 10. Reebok, kedai exhaust dan motosikal. Aduh, berkicap. Jadi nanti kita sambung lagi. Aku nak nunggu Wan punya kedai dulu. Alright. Okay, alhamdulillah aku dah sampai kedai Reebok lah. So owner kedai baru buka. Jadi aku nak tengok dulu exhaust yang aku kenal lah. Okay, ni Reebok kat area Puchong. So rate masih standard. So tu kemudian lah, semua barang dah ada baru aku buat lah. Right, ni keadaan kedai dia. So motor aku dah naik. So tengah bincang nak ambil exhaust warna hitam ataupun warna silver. Sebab silver sama macam aku punya Aquapovic yang sebelum ni. So mungkin aku nak buat kelainan sikit lah, ambil warna hitam lah. Proses nak mencabut dan juga nak sejukkan balik dulu exhaust. Okay, lepas tu baru kita buat proses buka lah. Ok, selesai buka. Mudah je. Kalau ikutkan genre ni, sebenarnya dia kata boleh je nak hantar ke rumah kan. So slip on aku boleh pasang sendiri. Habis sajalah. Nak datang tengok kedai juga lah. So lepas ni dah tahu kedai dekat mana. So kalau ada motor yang seterusnya, aku boleh bawa motor aku datang sini lah untuk buat lagi lah. Ok, yang ni yang warna silver. Aku sebenarnya berbutuh ambil yang mana satu warna ni. Kalau ikutkan warna asal yang macam aku pakai sebelum ni, ni lah dia yang aku pakai Covid kan. So nak minta Jared try dulu. Terang dengan terang okey lah. Tapi lah nampak macam handsome juga. Nampak macam nice juga. Ok lah, hitam lah. Hitam lah. Okay, so aku warna hitam lah. Aku sebenarnya berbelah bagi ni. So kalau aku ambil warna silver tu, dia ada macam punch out colour sikit lah kan. Ada macam yang lama punya ni lah. So okay good. Okay, alhamdulillah selesai. Nampak handsome juga. Right, cuma ada jadi macam tekuk sikit lah. Sebab sebelum ni ZX warna putih kan. So dia jadi warna hitam. Mungkin lah 2-3 hari ni boleh adapt kot. Tapi still okay. Nice. Yang penting bunyi dia yang penting. Right. Baru garang.